tak anda terfikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir sebuah majlis sekolah? Hari ini, kita akan selami satu rancangan sambutan Hari Raya yang nampak biasa-biasa je. Tapi sebenarnya, ia menyembunyikan satu rangka tindakan pendidikan yang sangat bijak. Okey, atas kertas nampak macam simple je. Satu rancangan sambutan Hari Raya untuk Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat. Ada jamuan, ada tetamu, semua benda yang kita jangkakan. Tapi kan kalau kita lihat dengan lebih teliti, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dirancang di sini. Jadi, persoalannya, adakah ini setakat satu majlis untuk seronok-seronok ataupun pihak sekolah ni sebenarnya ada agenda lain? Satu agenda untuk pembelajaran? Jom kita bedah siasat sikit. Apa sebenarnya matlamat di sebalik sambutan ni? Percayalah, anda mesti akan terkejut dengan apa yang mereka cuba capai. Mestilah kan, matlamat utamanya nak eratkan silaturahim, nak satukan semua orang. Itu satu matlamat yang hebat. Tapi, perancangan ni tak berhenti kat situ je. Ia sebenarnya jauh lebih terperinci. Inilah dagingnya. Cuba tengok macam mana fokus dia terus beralih dari sekadar makan-makan kepada sesuatu yang sangat mendalam. Mereka nak tanam rasa syukur, nak asah kemahiran sosial, nak pupuk kerjasama dan yang penting, nak bagi faham tentang adat resam. Ini bukan lagi sebuah parti, ini dah jadi macam satu latihan pembangunan karakter. Jadi, macam mana sebuah sekolah boleh tukar majlis raya jadi satu sesi pembelajaran, kan? Jawapannya, mereka guna satu senjata rahsia yang dipanggil KMR. Inilah dia, kefahaman melalui reka bentuk atau KMR. Cuba bayangkan macam ni, macam seorang arkitek nak bina rumah. Dia tak mula dengan letak batu bata sesuka hati kan? Tak, dia mula dengan gambaran akhir rumah impian dia, lepas tu baru dia rancang setiap langkah untuk sampai ke situ. Macam itulah KMR berfungsi untuk pendidikan. Pendekatan dia ni terbalik sikit. Mula-mula, kita tentukan dulu, lepas majlis ni, apa yang saya nak murid-murid ni faham? Itulah hasil yang diingini. Lepas tu, kita tanya pula, macam mana saya nak tahu yang diorang dah faham? Itu bukti pentaksiran. Dan hanya lepas tu, baru kita rancang aktiviti, macam buat pelita ke, jamuan ke, semuanya dirancang dari belakang ke depan. Bijak kan? Teori memang sedap didengar, tapi jom kita tengok macam mana KMR ni betul-betul digunakan dalam aktiviti sebenar. Okey, aktiviti utama dia, murid-murid kena reka bentuk satu pelita raya elektronik. Bunyi macam projek RBT biasa je kan? Jangan tertitu. Pelita ni sebenarnya adalah kenderaan yang bawa semua matlamat pembelajaran yang kita bincang tadi tu. Dan inilah buktinya. Nampak tak macam mana setiap elemen tu disambung dengan begitu teliti? Matlamat macam kesyukuran dan adab tu dicapai melalui aktiviti membuat pelita dan dinilai melalui pemerhatian guru. Tak ada satu pun yang dibuat secara suka-suka. Semuanya ada tujuan yang jelas. Okey, kita dah ada matlamat, dah ada aktiviti. Sekarang, macam mana semua ni nak dimuatkan dalam jadual hari kejadian? Jom kita tengok atur cara majlis tu. Cuba perhatikan betul-betul jadual ni. Sesi pembentangan murid pasal projek pelita mereka tu bukannya diletak kat hujung majlis macam acara selingan je. Tak. Ia diletak pada pukul 8.20 pagi betul-betul kat tengah-tengah acara utama. Ini seolah-olah nak bagi tahu kita yang bintang utama majlis ni sebenarnya adalah proses pembelajaran murid-murid tu sendiri, bukan sekadar jamuan atau ucapan. Jadi pada dasarnya kan, rancangan ni membuktikan satu perkara yang sangat penting. Dengan perancangan yang betul-betul teliti, satu sambutan kebudayaan biasa boleh diubah jadi sebuah bilik darjah yang hidup dan interaktif. Ia bukan lagi sekadar satu sambutan, ia dah jadi satu kurikulum. Dan ini buat kita terfikir kan, kalau sebuah majlis raya sekolah pun boleh direka semula jadi satu peluang belajar yang sangat hebat, cuba bayangkan berapa banyak lagi aktiviti harian dalam hidup kita, tak kisahlah kat tempat kerja ke, kat rumah ke, yang sebenarnya boleh kita ubah jadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Cuma perlukan sedikit reka bentuk yang disengajakan. Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.